Anda pernah dengar orang tua-tua pesan, jangan pancing di lubuk yang sama 2 hari berturut-turut, nanti kumpau. Bunyinya macam logik, kan? Ikan dah serik, lubuk dah pecah. Tapi, bagaimana kalau saya cakap, petua ini mungkin punca terbesar anda pulang dengan tangan kosong? Dalam video kali ini, kita akan bedah siasat mitos pancing paling popular di Malaysia ini. Saya akan tunjukkan kenapa ikan mungkin masih ada di situ dan apa kesilapan sebenar yang kita selalu buat pada hari kedua. Jawapannya bukan pada ikan tapi pada kita sendiri. Jadi, sebelum kita mula, cuba komen dulu. Anda tim percaya mitos atau tak percaya mitos? Kita tengok siapa lagi ramai. Mitos ini wujud bukan tanpa sebab. Ia lahir daripada pengalaman kita sendiri. Bayangkan, hari pertama anda dapat tarikan padu, bergambar sakan dengan hasil. Esoknya, dengan semangat berkobar-kobar, anda datang ke tempat yang sama. Sunyi. Tiada getaran di hujung joran. Secara automatik, kita akan buat kesimpulan mudah. Ikan dah lari atau lubuk ni kena rehat. Petua ini diwarisi dari satu pemancing ke pemancing lain menjadi macam satu hukum tidak bertulis. Ia lebih mudah diterima daripada kita cuba kaji punca sebenar. Lagipun, ia alasan yang bagus bila kumpau, kan? Kita mulakan dengan persoalan asas. Betulkah ikan akan ingat dan serik untuk berada di satu tempat selepas diganggu? Jawapannya tidak semudah ya atau tidak. Terutamanya spesies yang lebih cerdik seperti sebarau atau siakap memang mempunyai ingatan jangka pendek. Ia mungkin akan mengelak daripada umpan yang sama atau kawasan yang bising untuk seketika. Bayangkan anda sedang berehat di pot kegemaran. Tiba-tiba ada benda jatuh atas kepala. Mesti anda akan beralih tempat sekejap, kan? Begitulah lebih kurang logiknya. Namun, ingatan ikan ini bukanlah seperti ingatan manusia. Ikan tidak akan berfikir, semalam pemancing berbaju biru tu datang sini, hari ni aku kena lari. Sebaliknya, ia bertindak berdasarkan naluri. Naluri utama ikan ada dua, cari makan dan elak daripada dimakan. Selagi lubuk itu menawarkan sumber makanan dan perlindungan, ikan akan tetap kembali ke situ. Jadi, idea bahawa lubuk itu akan kosong sepenuhnya pada hari kedua adalah kurang tepat. Faktor pertama yang sering kita lupakan ialah tekanan pancingan. Jika lubuk itu kecil, seperti kolam atau parit yang terpencil, dan anda berjaya menaikkan banyak ikan pada hari pertama, memang ada kemungkinan populasi ikan di situ berkurangan atau menjadi lebih culas. Ikan yang tinggal mungkin akan lebih berhati-hati. Situasi ini boleh dilihat di kolam-kolam pancing komersial, di mana ikan menjadi sangat pandai memilih umpan. Tetapi, jika kita bercakap tentang sungai yang besar, tasik atau laut, logik ini tidak boleh dipakai. Lubuk di kawasan sebegini hanyalah satu stesen perhentian untuk ikan. Ikan sentiasa bergerak mencari makanan. Ikan yang anda pancing hari ini mungkin sudah berada jauh di hilir pada keesokan harinya dan digantikan pula dengan kumpulan ikan yang baru. Jadi, lubuk itu sentiasa diisi semula secara semula jadi. Mari kita bercakap tentang punca sebenar kenapa hari kedua. Punca nombor 1 ialah perubahan persekitaran. Kena ingat, keadaan air dan cuaca tidak pernah sama 100% untuk 2 hari berturut-turut. Dan hari pertama, cuaca redup selepas hujan. Ikan sangat aktif. Terik memancar, suhu air meningkat.
akan bergerak ke kawasan yang lebih dalam dan sejuk. Lubuknya sama, penghulunya sudah berpindah. Faktor alam kedua ialah arus dan pasang surut, terutamanya jika anda memancing di muara atau laut. Arus membawa makanan dan oksigen, waktu ikan aktif selalunya berkait rapat dengan pergerakan arus. Mungkin pada hari pertama, anda tiba ketika arus sedang bergerak cantik. Hari kedua, anda tiba pada waktu yang sama, tetapi jadual pasang surut sudah berbeza. Arus mati. Bila arus mati, selera ikan pun turut mati. Tekanan udara atau tekanan barometer juga memainkan peranan yang sangat besar, walaupun kita tidak nampak. Secara amnya, tekanan udara yang stabil atau menurun perlahan-lahan akan merangsang selera makan ikan. Manakala, tekanan udara yang meningkat mendadak, selalunya selepas ribut atau ketika cuaca sangat cerah, akan membuatkan ikan kurang aktif. Anda mungkin tidak perasan, tapi inilah antara sesuai semula jadi yang mengawal aktiviti ikan. Kejenihan air juga adalah faktor kritikal. Selepas hujan lebat di hulu, air sungai mungkin menjadi keruh pada hari kedua. Setengah spesies suka air keruh, tapi banyak spesies pemangsa yang memburu menggunakan penglihatan akan kurang aktif. Mereka sukar untuk nampak gewang atau umpan anda. Jadi bukan ikan tiada, tapi ia tidak dapat mencari umpan anda seperti biasa. Sekarang kita masuk ke bahagian yang paling penting, iaitu kesilapan yang datang daripada kita sendiri, para pemancing. Ini adalah plot twist yang sebenar. Pada hari pertama, kita datang ke lubuk baru dengan fikiran yang terbuka. Kita rajin mencuba pelbagai jenis umpan, pelbagai kelajuan karawan dan melontar ke pelbagai sudut. Kita sedang dalam mod mengkaji dan mencari. Apabila kita berjaya, katakanlah dengan gewang berwarna merah, otak kita akan terus merekod lubuk ini, gewang merah, laku keras. Ini dipanggil confirmation bias atau kecenderungan untuk mengesahkan kejayaan. Kita telah menemui formula rahsia dan kita rasa kita dah faham sepenuhnya tentang lubuk tersebut. Inilah permulaan kepada kesilapan besar pada hari kedua. Pada hari kedua, kita datang bukan lagi dengan mod mengkaji, tetapi dengan mod mengharapkan. Kita datang dengan jangkaan untuk mengulangi kejayaan semalam. Apa yang kita buat? Kita terus pasang gewang merah yang sama, lontar ke tempat yang sama dan guna kelajuan karawan yang sama. Kita menjadi kurang sabar dan kurang kreatif. Apabila 15 minit pertama tiada sambaran, kita mula resah. Kenapa tak jadi ni? Kita terus mengulang perkara yang sama berulang kali dengan harapan ia akan berhasil. Kita lupa bahawa keadaan hari ini mungkin berbeza. Mungkin hari ini ikan lebih suka gewang berwarna semula jadi, atau mungkin ia mahukan persembahan yang lebih perlahan, tetapi kita terlalu terikat dengan formula kejayaan semalam. Satu lagi kesilapan besar ialah kita menjadi kurang senyap. Pada hari pertama, kita mungkin bergerak perlahan-lahan di tebing, berhati-hati agar tidak menghasilkan bunyi yang kuat. Pada hari kedua, disebabkan terlalu yakin, kita mungkin berjalan lebih laju, terpijak ranting atau bayang-bayang kita jelas kelihatan di permukaan air. Getaran dan bunyi bising ini boleh menakutkan ikan yang berada berhampiran. Fikirkan sebegini, memancing adalah seperti menyelesaikan satu teka-teki. Setiap hari,
teka-teki itu berubah sedikit. Kepingan-kepingan jawapannya mungkin berbeza. Pada hari kedua, kita cuba menggunakan jawapan semalam untuk teka-teki hari ini. Sudah tentu ia tidak akan berkesan. Inilah punca utama kenapa kita kumpau di tempat yang sama. Jadi, apa solusinya? Adakah kita patut elakkan terus lubuk yang sama? Tidak sama sekali. Lubuk yang terbukti ada ikan adalah satu aset berharga. Anda hanya perlu menukar pendekatan. Anggaplah setiap kali anda datang ke lubuk itu, ia adalah satu sesi memancing yang baru. Seolah-olah anda baru pertama kali tiba di situ. Langkah pertama, mulakan dengan pemerhatian. Jangan terus melontar. Lihat keadaan air. Adakah ia lebih jernih atau lebih keruh daripada semalam? Adakah arus lebih laju? Adakah ada anak-anak ikan bermain di permukaan? Maklumat-maklumat ini akan memberi petunjuk tentang apa yang perlu anda lakukan. Langkah kedua, variasikan umpan anda. Jangan mulakan dengan umpan pembunuh semalam. Cuba sesuatu yang berbeza dahulu. Jika semalam anda berjaya dengan gewang selaman dalam, hari ini cuba gewang permukaan. Jika semalam warna terang menjadi pilihan, hari ini cuba warna yang lebih gelap atau semula jadi. Paksa diri anda untuk bereksperimen. Langkah ketiga, ubah sudut dan lokasi lontaran. Jangan hanya berdiri di pot baik semalam. Cuba bergerak sedikit ke kiri atau ke kanan. Lontar lebih jauh atau cuba pancing di kawasan yang lebih dekat dengan tebing. Kadang-kadang, perubahan kedudukan ikan hanya beberapa kaki sahaja, tetapi ia membuat perbezaan yang besar. Langkah keempat, ubah masa anda memancing. Jika semalam anda berjaya pada waktu pagi, cuba datang pada waktu petang pula. Pada hari kedua, corak pemakanan ikan berubah mengikut waktu. Mungkin pada waktu petang, ikan yang lebih besar pula akan keluar, mencari makan di lubuk yang sama. Jangan terikat dengan satu waktu sahaja. Kesimpulannya, bukan lubuk itu yang merajuk atau ikan itu yang serik, tetapi kitalah yang menjadi pemancing yang malas dan tidak mahu beradaptasi. Pada hari kedua, kita terlalu selesa dengan kejayaan semalam sehingga kita lupa prinsip asas memancing, iaitu sentiasa memerhati dan menyesuaikan diri dengan keadaan. Mitos ini hanyalah jalan mudah untuk menjelaskan kegagalan kita. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, jelaslah bahawa mitos jangan pancing tempat yang sama 2 hari berturut-turut ini lebih banyak mitosnya daripada faktanya. Masalahnya bukan pada lubuk yang kehabisan ikan, tetapi pada faktor alam yang sentiasa berubah dan yang paling penting pada pendekatan kita sebagai pemancing. Inilah plot twist yang sebenar. Perubahan terbesar bukan berlaku pada ikan, tetapi pada diri kita. Pada hari kedua, kita datang dengan jangkaan, bukannya dengan pemerhatian. Kita cuba mengulang kejayaan semalam, bukannya cuba mencipta kejayaan baru untuk hari ini. Memahami perkara ini boleh mengubah sepenuhnya cara anda melihat sesebuah lubuk pancing. Anda akan menjadi pemancing yang lebih analitikal dan lebih berjaya. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Kalau video ini membuka mata anda, jangan lupa tekan butang like dan subscribe untuk lebih banyak lagi kupasan mitos pancing. Dan soalan terakhir untuk anda, apakah mitos pancing paling pelik yang pernah anda dengar? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Selamat memancing.